Saudara-saudari, saya fikir dah lama dah tu saya memberi pandangan ini. Saya pergi kepada negeri Johor lah yang nak berpilihan raya ni. Jadi ujian yang akan dilalui oleh Anwar Ibrahim dengan PH-nya ialah apakah kuasa Melayu mampu bertahan di 3 negeri ini. Pertama Johor, yang kedua di Negeri Sembilan, yang ketiga di Melaka. Kita tak nak jawab benda ni, tapi kalau keadaan macam yang petang ni aja, yang seminggu lalu ni, baru yang saudara sebut lulus jarum, lulus kelindan. Bagi anak-anak anda yang muda-muda, kelindan ni retinya lubang jarum yang belakang tu. Jadi bila jarum dah lalu, kelindan lalulah dengan benang dia. Bermakna di 3 negeri ini kalau kita lihat, potensi bagi Melayu memegang kuasa ada. Terutama di Johor. Datuk ya? Di Johor, dari 56 kursi ini sekarang, 40 kursi boleh kata BN, 11 kursi sekian-sekian yang merah, PAS ada 3, yang lain-lain tak payah sebutlah sikit no. Jangan cakap pasal kursi. Melayu mesti memerintah balik. Tapi masalah memerintah di Johor ni, ekonominya tak begitu baik bagi orang Melayu. Bolehkah kita atur strategi? Yang ini saya tak dapat jawab. Datuk Alus yang lainnya jawab. Menerusi NGO kita. Baik. Apakah isu yang akan dibangkitkan? Sama saja. Akhirnya, 2 hari sebelum pilihan raya, mereka tak akan menengok isu lagi. Mereka akan tengok berapa dalam envelope dari rumah ke rumah. Tak tanya apa, berapa dalam. Katalah dia kata 100, mau 100, ambillah balik. Dah ada trend itu sekarang. Ya. Jadi dengan keadaan sekarang, bukan di Johor saja, di Negeri Sembilan ni macam tu juga berapa tu. Perjuangannya sudah hilang. Ini masalah kita sekarang ni. Sedangkan Tionghoa tetap dengan simbol dia, bahasa dia, ekonomi dia. Kita tak baca tu lagi. Jadi, Alhamdulillah saya fikir orang kita di Johor boleh menentukan pencorakan kerajaan dan juga cara-cara kita nak berjuang. Di Negeri Sembilan, halnya lebih kurang sama, tetapi ada baiknya sedikit sebab penduduk hanya 1.2 juta. Cuma 400,000 lebih. Taklah begitu besar kan. Mudah sikit dari segi logistik kita nak mengadakan perjuangan baru. Dan UMNO di Negeri Sembilan ada 14 kerusi. Paling banyak. Tapi menteri besar dia orang yang 5 kerusi. Cuba saudara-saudari fikir ni ya. 36 kerusi DUN, 14 UMNO punya. 11 DAP punya. 5 PKR punya. Tapi PKR dia diambil. Siapa punya kerja? RAJA. Sebab RAJA di mana pun di negeri Semenanjung ada kuasa. Siapa dia mau pilih sebagai Menteri Pusat? Di Johor senanglah tu, tak adalah masalah sangat. Sebab majoriti memang orang Melayu. Dan dari 46 kursi semua tadi dalam pegangan UMNO sebagian besar. Negeri Sembilan tidak. Patut UMNO je diambil. Tidak. Dan di sini saya menyatakan pula, setelah krisis adat tempoh hari, seorang pemimpin bernama Datuk Seri Jalal nak menghadap tuanku. Saya Patik dah dapat 19 kursi. Tuanku enggan bertemu beliau. Kalau temu tempoh hari dah jadilah. Itu keadaan sampingan tetapi penting. Dengan lain perkataan, Sultan di negeri-negeri berhak pada saat selepas pilihan raya menentukan siapa jadi menteri besar. Kalau silap itu sekali lagi parah kita. Benarkan saya membawa ke pusat. 3 tahun setengah dulu. PAS dapat 43, DAP dapat 40, UMNO dapat 30, Bersatu dapat 31, PKR dapat 30. Tapi dicutikan 2 hari oleh pihak yang sekarang tak jadi agung lagi. 2 hari dia cuti. Tak, orang lain dapat sebagai Perdana Menteri. Dijadikan DAP sebagai latar 40, PKR dapat 30, Sabah dan Sarawak balik paling tak ada, sokong Anwar Ibrahim. Pun sama trend dia. Pahang pun sama, Perak pun sama. Negeri Sembilan pun sama. Jadi maksud saya, Wa'ima apa pun berlaku jika orang Melayu banyak kerusi sekalipun, Raja boleh menghitam putihkan. Ini satu hal yang kita kena buat dia punya kerja rumah
supaya kita rapat dengan raja tu dan dapat kita olah pendekatan yang terbaik. Pergi ke Melaka sikit. Jadi Melaka 28, kecil aja. Sekarang sedang hangat juga tu. Hangat tentang jual pasir. Jadi negeri kita ni tak adalah hangat-hangat jual pasir, hangat-hangat ambil tanah. Tapi bukan untuk orang kita. Berlaku di negeri Melaka. Dan laporan polis dah dibuat macam-macam, tak jalan. Samalah dengan Jolo yang pulang tahun lalu. Kita tahu tak? Tuan-tuan tahu tak? Tak tahu. Dia balik dari China dengan sampingan pembesar-pembesar China. Tapi tak ditangkap. Kemarin ketua polis menyatakan benar dia balik. Tapi kami kena atur kepada peraturan dan undang-undang. Dengan lain perkataan, tak beranilah nak tangkap. Perdana Menteri kita dulu disumbat dalam jail. Yang kata orang Melaka, lah hawau ni, dia dibiarkan begitu. Dia balik, dia bersiul-siul balik ke China. Dia dah dengan Xi Jinping, bukan lagi dengan Datuk Seri Najib. Dan dia dah dilantik sebagai penasihat khas, Special Advisory Envoy in Digital Banking. Hari ini. Tuan-tuan fahamlah tu ya. Jadi sebagai bekas Menteri Luar dengan Datuk Kem ni, kami sama ni dulu di Kementerian Luar. Jadi hari ini beliau sebenarnya sibuk ni. Dia dengar nak datang ni sebab isteri saya kata malah kita sama-sama dengan beberapa kawan-kawan dengar sikit hal-hal ni. Beliau datang. Kami memang mengambil berat apa jadi di Kementerian Luar. Jadi Kementerian Luar ni sekarang itulah kerja dia. Dan menterinya pun tak bercakap. Sayanglah adinda saya tu. Jadi dalam hal yang sedemikian, Melaka tadi, cuba tuan-tuan tengok ya di sana, UMNO 18 kursi, MCA 2 kursi, MIC 1 kursi. Patutlah UMNO jadi ketua menteri kan. Tapi hal ni tak berlaku di tempat lain. Di Melaka saja. Tabik jugalah kepada Datuk Rauf. Datuk Rauf ni hebat orangnya. Bila berjalan bumi bergerak. Itulah dia punya komedi. Kita tunggu hal-hal berkaitan dengan isu-isu yang lain selain daripada pasir tadi.